Ah, itu dia. Nah, siku pelampung kau. Oh, kasar. Ah, bismillah. Ah, kena dia. Okey, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, alhamdulillah yang macam biasa. Pagi-pagi penat kita jalan. Okey, kita baru mendarat dari ke spot. Dan hari ini kita macam biasa kita berada di John Strike ya. Okey, hari ini macam biasa kita main pelampung. Kita pun sudah set up dari parking motor sana lagi. Dan kita main pelampung ya. Okey, hari ini kita repeat lagi dengan siku kita Faizang lah. Ini dia. Bagi kata-kata semangat siku pagi-pagi ini. Harap-harap hari ni ada lah. Tak kisahlah apa yang naik, kira jalan lah. Itu dia kata-kata siku kita Faizang lah. Boleh kunjungi dia punya channel biji-biji memancing. Sahabat kita, sahabat baru kita, muka baru, aura baru. Dan hari ini kita repeat lagi. Okey, video kita yang gasak minggu lepas boleh tengok, kita pun sudah release. Dan itulah minggu lepas kita gasak ses mega. Dan hari ini kita repeat lagi. Tengok hari ini cuaca tak berapa cun, ayak sejuk. Dan hari ini ayak tak berapa cun lah, bukan ayak pilihan kita. Jadi walau bagaimanapun kita tetap mancing lah. Kita tengok lah, ada rezeki itu ada tu, tak kira apa air pun. Kalau ada tetap ada yang kita lanjut, kita mancing terus. Okey, mantap. Boleh. Betul. Okey, kita berada di John Strike Siakap Sendoy. Kita try tengok macam mana. Kita tengok macam mana perginya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, bismillah. Tak apa. Dia silang tak apa. Bismillah. Kena dia. MJ. Tunjuk sini sikit siku. Itu dia. Gari ada bawa? Gari ada bawa, gari? Ada. Okey, step pertama kita. Tunjuk sekali lagi. Goyang. Kasih goyang dia. Okey, lanjut. Sudah ada. Oh, kasar. MJ ya? MJ ya? Kita masuk batu. Dan minyak pasal nak kali ni. Lama pun. Oh, kasar.
Strike, geng. Kasak. 1,2 kilo. Saiz ni 1,2 kilo. MJ. Memang. Jangan tarik ya, takut dia putih. Bagi dia keluar, kalau dia tekan nanti aku turun. Kasak tu saiz tu. Jangan kasih ini, kasih longgar supaya dia keluar. Jangan kasih tegang. Hah? Macam ni. Aku turun. Aku turun. Hah? Aku turun. Saya sekasar itu. Sayang tadi tak tembak. Ikan tu memang ada, saya sekasar itu. MJ jangan tarik, putus lagi. Hah? Bagi tali tu. Tali. Buka. Buka lagi. Buka be. Tahan lah. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Tarik. Wow, aku benar. Mari sini ya, tarik sini ya. Mana? Sakit. Cikgu, tunjuk di kamera aku. Mana?
baloi tak ikan itu. Tengok, tunjuk ke kamera. Ha. Sound. Oh, tak. Alhamdulillah. Jaya diselamatkan. Okey. Tak, Okey. Mandi. Okey ah. Ya. Ya, Ah, kita strap. itu dia. Ikan apakah? Oh, Senangin apa? asal macam angin. Menjerit. Senangin ke? Senangin. Cendoi. Okey, bismillah. Itu dia. Oh, ya, alhamdulillah. Pas sekali you. Nah, punch. Ha. Allah Akbar. Dia lekat. Tak apa. Duk punch. Habis. Beli mic you. Lekat je lah tu lah. Tak apa. Oh, macam-macam hari ni. Dah dapat ikan lekat pula. Tahan kaki apa ni, tangan sini. Ni tangan kau. Ni batu ni. Tangan kau mungkin dia boleh masuk sini kot. Oh, masa ambil. Saya buat. Tangan kau kecil kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan kita ambil ikan. Tak ada nak punch. Tak ada nak punch. Okey, haji. Oh. Itu dia. Berjaya juga dia. Tak kumpau. Gari. Tak kumpau. Macam mana dah. Ya. Lesen ikan mahal. Ini lesen tahun lesen pertama tahun ini. Pelampung. Oh. Ada ikan? Ada. Lepuk dah ni kerja dia. Ada. Ni dia. Ni pelakunya. Betul-betul. Dah kan. Layan. Mai. Apa yang naik ni tertapau. Tapau kita cari lauk. Cari lauk, bukan cari konten, bukan buat healing. Macam mana? Ya, hari ni Senangin ada, Kerampu ada, MJ ada. MJ. Oh, alhamdulillah. Kau punya ni tak ada pelampung, ketang boleh ni ketang boleh makan. Okey, berjaya. Naikkan senangin. Hampir-hampir lagi lucut. Cik Pek lubang tu batunya tu. Tidak tadi. Bye-bye.
Minyak mati. Banyak mati. Okey, sekali lagi. Okey, bismillah. Ini apa? Pelampung bukan? Kan? Ha? Ikan mulut dah ayam. Kita bawa 5 orang. Kucing. Nah, sikut pelampung kau. Pelampung. Alhamdulillah, guys. Ah, kena. No. Apa tu? Oh, kapu. Tu dia. Ha, 1 kilo. Tu besar kerapu. Ini ayak dia on. Ayak dia ni. Memang duduk sana. Kau nak ambil gambar baru nampak cantik. Angkat ikan tu. Ha. Oh, dia. Saiz kasak tu. Oh. Spans. Tak payahlah. Mantap. Lagi mau apa? Alih ikan tu. Baru pans. Tu, letak sini dulu. Ni boron. Letak. Pergi ambil ikan kau punya ni. Kasak kan? No. Tu dia. Kasak. Ha, tu dia. Panogari. Ada lagi agari.
Ada lagi gari? Tak celui lah. Gari dah 5 lah je. Tak apa. Kasih bungkus ya, kasih ni kasar ni. Buka-buka, taruh dekat yang kecil aku punya kelompong. Kita nak balik dia pun nak makan. Oh, kasar saiz. Mana sudah pun mata kail. Beli. Ini kalau makan casting shot. Shot layan. Kasar, ses kasar boron. Kapu. Jangan picit dia punya incang itu. Incangnya jangan bagi berdarah. Berdarah dia mati. Jangan pecah incang. Kalau balik pulau. Pergi sini sih, pernah ambil gambar. Sini cahaya matahari dia tak ni. Buka. Oh, penuh gari. Itu dia. Mantap, kasih pans. Itu dia. Okey, sesi bergambar. Duduk atas batu ini. Sini. Ini batu abang. Abang Mat. Tunjuk sana saya. Okey, cantik. Oke geng, ini bukan drone, ini rod. Oke, pertemuan kita sampai sini saja, sesi mancing kita sampai sini saja. Sekarang pun sudah tengah hari, kita kehabisan umpan hari ini macam biasa, bukan ayak dia, ayak buntai. Umpan kita 2 jam saja habis di makan buntai geng, ikan lembu. Oke, sesi mancing kita alhamdulillah berhasil juga, kita bawa balik ikan. Hasil kita nanti kita tunjuk dengan apa siku kita. Ini siku kita, siku paisa kita. Alhamdulillah geng. Trip ke-2 siku. Trip ke-2. Trip kedua. Trip kedua kita hari ini, alhamdulillah berjaya lagi. Trip kedua kita ini alhamdulillah berjaya lagi. Okay. Tapi walaupun target tak dapat, ada lah rezeki kami hari ni manis-manis. Memang manis pun. Memang manis hari ni. Hari ni buntai aktif. Buntai aktif semua. Ayak mati kan, buntai aktif lah. Oh, berat kita punya ni. Okey geng, apa ni sesi mancing kita alhamdulillah berjaya, kita bawa balik ikan walaupun ikan tadi kita tak dapat landed. Dan sipu kita gasak, dia gasak kerapu saiz semua, saiz kerapu dia 1 ekor MJ, dan saya dapatlah seekor senangin. Itu hasil kita hari ini ada 6 ekor. Okey, 6 ekor pun cukup lah, lebih dari cukup lah, alhamdulillah. Cikgu, trip kita kali kedua alhamdulillah berjaya. Kita bawa balik ikan. Okey, macam biasa, repeat lagi.
Okey geng. Tunggu next time kami repeat link. Okey. InsyaAllah ada masa kami akan main link. Harap-harap target jaya lah. Geng, hari ni macam apa yang saya cakap tadi pagi, penanya dia, tapi kita memang mencuba juga. So rezeki ini tak salah alamat. Kalau ada tetap ada. Walaupun ikan tarik tak landed, kita dapat rezeki lain. Okey, alhamdulillah. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe kita punya sahabat channel dia, Faizal Angler, sahabat kita, sahabat baru kita, untuk biju keritol memancing. Geng, nanti boleh pergi tengok biju-biju dia, Faizal Angler. Ini dia. Ini dia muka dia. Jangan lupa support geng, Faizal Okay. Angler. Jangan lupa support sifu kita juga, Wild Striker. Ini sipu kita. Saya bukan sipu. Ini sipu kita. Okey. Pertemuan kita setakat ini saja. Macam biasa, bertemu di episod akan datang hari Rabu 12 tengah hari. Kita rilis video setiap hari setiap hari Rabu yang setiap minggu. Okey, assalamualaikum. Mantap. Okey. Mantap geng. Mantap.